Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 akan membincangkan bagaimana untuk membantu murid-murid dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi atau kita singkatkan sebagai KEBAT. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama adalah Nur Fartini, yang kedua adalah Nur Zahira, ketiga adalah Nur Akila, keempat ialah saya sendiri, Nur Ain Syahira, dan yang terakhir adalah Firzana Al-Zahra. Baik, sekarang kami akan mulakan pembentangan. Untuk bahagian yang pertama iaitu pengenalan KEBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi atau kita singkatkan sebagai KEBAT adalah keupayaan dalam menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dan refleksi dalam pendidikan. KEBAT diperkenalkan di Amerika Syarikat pada tahun 1956 oleh Benjamin Bloom melalui teori taksonomi Bloom. Dalam teori ini, ia akan menggabungkan pelbagai tingkat kemahiran berfikir dalam susunan yang semakin kompleks. KEBAT melatih murid-murid untuk berinovasi serta meningkatkan kemahiran murid-murid dalam menyelesaikan masalah dan mencipta idea baru. Taksonomi Bloom dan juga KEBAT mempunyai perkaitan dalam bidang kognitif, di mana fokus utamanya adalah untuk mengukur tahap pemikiran daripada yang paling mudah sehingga yang paling kompleks. Selain daripada itu, KEBAT juga merangkumi berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, menganalisis dan menyentesis maklumat untuk menghasilkan idea yang baru dan menilai serta membuat keputusan berdasarkan maklumat yang ada. Di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah mula melaksanakan pendekatan KEBAT bermula pada tahun 2017. KEBAT telah dilaksanakan di semua sekolah melalui pendekatan yang menyeluruh dan sistematik. Buku inisiatif KEBAT telah diberikan bagi memberikan penjelasan kepada guru-guru tentang konsep dan cara untuk melaksanakan program KEBAT ini. Ini adalah daripada Pratama, Miss Laini dan juga Rahman 2024. Antara cara untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan murid adalah dengan menggunakan pembelajaran berasaskan projek ataupun kita panggil sebagai PBP. PBP ni apa? PBP ni adalah satu pendekatan yang berpotensi untuk memenuhi hasrat KPM untuk menghasilkan murid-murid yang berkualiti. Contohnya macam mana? Contoh pembelajaran melalui projek adalah menggunakan teknologi. Untuk PBP, kami menggunakan Kogel sebagai contoh. Setiap kumpulan diberikan satu subtopik dan hendaklah mengisi maklumat pada ruangan Kogel yang telah disediakan oleh guru. Sebelum wujudnya Kogel, cara tradisional adalah guru-guru memberikan kertas mahjong kepada murid dan bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap murid perlu melengkapkan ranting peteminda dalam kumpulan. Baiklah, seterusnya iaitu pendekatan penggunaan teknologi dan alat digital. Saya akan fokus kepada 3 strategi utama untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu yang pertama, ada pembelajaran interaktif dan bermain menggunakan platform seperti Kahoot, Quizizz dan Miniscraft Education Edition yang menggalakkan pemikiran strategik, kreatif serta meningkatkan motivasi pelajar. Pendekatan ini dapat disokong dengan hasil kajian oleh Prensky pada tahun 2020. Seterusnya iaitu penggunaan realiti maya, VR ataupun AR dan kecerdasan buatan AI. Aplikasi seperti Google Expeditions dan MergeCube membantu memahami konsep kompleks, manakala AI seperti ChatGPT dan Turnitin memperbaiki kemahiran berfikir dan menulis kalangan pelajar dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi sehingga 40%. Okey, pendekatan ini selaras dengan kajian oleh Brown et al. Pada tahun 2019 dan Smith et al. Pada tahun 2020. Seterusnya yang terakhir iaitu dengan kaedah projek digital dan kolaborasi maya melalui Google Classroom, Microsoft
Microsoft Teams, Canva, Scratch dan Tinkercad yang menggalakkan kreativiti dan penyelesaian masalah secara kritikal. Pendekatan ini juga selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Kasim dan Tasir pada tahun 2020. Oleh itu, pendekatan ini membentuk pelajar yang lebih kritis, kreatif dan inovatif. Seterusnya, dalam membantu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid, boleh dilakukan dengan menggunakan konsep pembelajaran berasaskan masalah. Menurut Muhammad Syahrul LADS 2020, pembelajaran berasaskan masalah ini adalah satu kaedah yang melibatkan murid mengenal pasti sesuatu masalah dan menggunakan masalah tersebut untuk menjalankan proses analisis dan sintesis. Dengan menggunakan pembelajaran berasaskan masalah ini, kita dapat meningkatkan keupayaan murid dalam memahami, merancang, menyelesaikan masalah dan menilai sejurus meningkatkan kehebat murid. Antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan, yang pertama adalah aktiviti berasaskan senario ataupun yang melibatkan senario. Aktiviti ini dapat menggalakkan mereka untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengalaman harian. Seterusnya, aktiviti cungkil dan cetus, yang mana aktiviti ini menggalakkan murid untuk mencungkil pengetahuan sedia ada dan memproses pengetahuan tersebut mengikut objektif pengajaran pada hari itu. Dan akhir sekali, aktiviti yang boleh dilakukan adalah aktiviti group investigation. Aktiviti ini melibatkan murid secara berkumpulan, yang mana murid akan menyelesaikan masalah secara berkumpulan dan pertukaran idea boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh itu, konsep pembelajaran berasaskan masalah ini dapat membantu murid dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi mereka. Sebagai rumusan, kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT merupakan elemen penting dalam pendidikan abad ke-21. Ia bukan sahaja membantu murid berfikir secara kritikal, kreatif dan analitikal, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran di dunia sebenar. Melalui pendekatan yang menggalakkan perbincangan aktif dan memberi ruang kepada murid untuk menyuarakan idea, KEBAT dapat diperkukuhkan dalam bilik darjah. Ini sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih terbuka, berkesan dan bermakna. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.